Okay guys, ni saya nak tunjuk kat korang cara kita buat chicken chop. Cara baru ni, resipi baru ni. Okay, rasa tak lari pun daripada rasa yang kalau korang pernah rasa dulu. Cuma kali ni dia lagi sedap. Nampak tak? Ayam pun kita dah pakai ayam yang lagi besar daripada dulu. Memang puas akan makan seorang. Okay, tu tepung and then ni ada campuran telur dan ada beberapa lagi bahan yang lain. And then last sekali kita letak breadcrumb. Wah, nampak besar tu besar pada tapak tangan lagi tu. Letak sampai rata semua tu, nampak tu. Nampak saiz dia tu. Wah. And then kita pun goreng. Ini tak lama pun, dalam 5 minit saja. Nanti dah siap, nanti kita tunjuk hasil dia macam mana pula. Sementara tunggu masak tu, ni kita nak plating dulu kita punya chicken chop. Ni sos Thousand Island tau. Dalam sekali kita letak tomato cherry. Yang ni pula kita punya sos black pepper. Yang ni pun kita buat sendiri, okey. Yang ni pun resepi kita sendiri juga, sos black pepper ni. Benda ni yang ramai orang suka ni. Okey, dah siap dah. Jom kita tengok hasil dia macam mana. Wah, lagi cantik guys. Nampak tu. Nice. Dan last sekali kita letak dia punya fries. Jadi siaplah kita punya chicken chop dekat setalam. Ni baru proses masak ni. Daripada rasa dia pula macam mana kan. Yang tu kita buat next video. Korang follow dulu, like dulu video ni. Nanti kita tengok pula rasa dia macam mana.